Madam kan, jadi harapan kita untuk tengok Alex Pereira menang 3 bet tak kesampaian. Alex Pereira kalah dengan keputusan KO, fight dengan Gendu, satu keputusan yang pada aku di luar jangkaan lah kalau ikutkan rekod, dan juga boleh katakan kelebihan untuk Alex Pereira. Tapi Gen buat kejutan lah, betul-betul dia ada cuma muka Alex Pereira kena banyak kali je. Dan lepas tu macam yang korang tengok, korang nampak double champion milik pada Gen dan jatuh ke tangan dia. Mungkin dia pun nak rasa dia ni pun nak fight untuk peringkat seterusnya lagi, mungkin kelas berat yang beza, mungkin tak tahu lah. Tapi itulah keputusan dia. Alex Pereira orang dah macam mana kau boleh kalah. Jadi Chama hanya tinggal kenangan. No Chama kalah. Alex Pereira walaupun dia dah buat yang terbaik, fight tu pun dia tak teruk sangat lah nak dibandingkan dengan Ilia Topuria kalah. Tapi tak mengubah keputusan yang Gen menang. Apapun terbaik lah Alex Pereira. Tapi 2 bet pun okey lah, dah power dah. Kalau jadi 3 bet nanti susah fighter lain nak kejar. Jadi apa pendapat korang ni? Komen sikit.